Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Badani. Kini bersama saya wartawan TBS Nur Syamimi Alia binti Syazlizal dari kelas 5 USM. Sekarang kita mempunyai tetamu daripada PPD Kubang Pasu iaitu Tuan Anwar. Boleh memperkenalkan diri dulu? Baik, yang pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anak wartawan dan juga guru-guru pembimbing. Pada hari ini Alhamdulillah saya Cikgu Anwar bin Osman, Ketua Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan PPD Kubang Pasu, juga hadir pada hari ini bersama dengan tim kita lah pada hari ini. Jadi saya berada di PPD Kubang Pasu ini pun sudah nak masuk yang tahun ke-16. Jadi Alhamdulillah saya pun orang sini, bukan orang mana, orang Jitra dan sebagainya. Jadi sikit sebanyaklah tentang diri saya tu. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada studio kami, studio TBS SMK Tunku Mendahara. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan kerana sudi hadir ke pusat sumber sekolah kami. Okey. Memandangkan kehadiran pihak PPD ni adalah untuk menilai PSS kami ke arah library digital. Kami ingin mengemukakan beberapa soalan silakan. Dan pendapat. Okey, pertama sekali, pada pandangan pihak PPD, apakah ciri-ciri khas PSS yang cemerlang dan sesuai dibangunkan sebagai sebuah pusat sumber digital? Baik. Yang pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada pihak sekolah yang telah berjaya menyediakan satu fasilitis studio yang sangat permai dan lengkap ini dan amat bersesuaian lah dengan kehendak kita untuk kita nak ke arah kepada pendidikan digital. Yang keduanya saya ucapkan tahniah juga kepada rakan-rakan guru saya yang telah membimbing anak-anak wartawan dan juga anak-anak pelajar di sini bagaimana kita memainkan peranan kita sebagai pelajar untuk kita nak mendidik kita dalam kita nak menjadikan pendidikan digital itu sebagai wadah pembelajaran kita masa kini. Seterusnya juga saya nak mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah, terutamanya bahagian pentadbiran, pengetua dan juga barisan penolong kanan, rakan-rakan guru yang lain kerana telah memberikan satu tumpuan khas kepada pendidikan digital di sekolah ini seperti yang diwawarkan oleh pihak kerajaan. Jadi untuk pengetahuan saudari pengurusi kita pada pagi ini, pendidikan digital ini sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 2019. Sehinggalah sekarang kita sedang mewarnai pembelajaran kita dengan pendidikan digital. Jadi pada hari ini kita mendapati komponen-komponen di dalam sekolah ini perlu diwujudkan secara lebih menyeluruh, terutamanya komponen utama ni adalah pusat sumber di sekolah. Jadi kita pihak PPD Kubang Pasu ingin sekali kita nak menjalankan satu program yang khas supaya kita menjadikan pusat sumber kita ini adalah pusat sumber digital. Jadi kita perhatikan sekolah-sekolah yang berada di daerah Kubang Pasu ini semuanya adalah ke arah untuk menjadikan sekolah digital. Tetapi pada hari ini kita tumpukan ia kepada satu komponen kecil di sekolah untuk kita jadikan sebagai pusat sumber digital ini untuk kita nak memahirkan anak-anak kita dengan teknologi maklumat dan sebagainya. Jadi konsep sekolah dalam pusat sumber ini telah dijalankan sebelum inilah. Jadi apabila kita kaitkan dia dengan digital, maka dia menjadi lebih menarik supaya pusat sumber ini dapat menyalurkan pelbagai maklumat hanya di hujung jari. Jadi kita perlukan PIC di daerah Kubang Pasu untuk kita nak mengetengahkan idea dan cadangan ini untuk kita memperlebarkan lagi usaha kita. Selain itu di semua sekolah sudah ada derima, dah ada portal dan pelajar-pelajar, rakan-rakan guru kita pun semua kena guna portal derima untuk dalam pembelajaran. Tapi kita melihat beberapa kekangan yang berlaku seperti ketiadaan peranti dan sebagainya lah, internet yang tidak memberi orang kata apa saluran internet yang laju dan sebagainya. Jadi kita cuba supaya pusat sumber itu sendiri menjadi hub utama
untuk kita nak jadikan pendidikan digital di sekolah ini, di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Bendahara yang berada di kawasan Kuak Diang ini, nak menjadikan pusat sumber itu sebagai satu permulaan kepada warga sekolah, termasuk masyarakat, termasuk rakan-rakan agensi luar dan sebagainya. Bagaimana kita nak mewujudkan bahawa kita ada satu komponen di sekolah ini yang menjadikan digital itu sebagai tajuk yang besar dan perkara yang utama. Jadi hari ini kita hadir, kita cuba berbincang dengan sekolah bagaimana kita nak memperlebarkan idea digital ini melalui pusat sumber dan membantu supaya program Delima portal Delima yang kita gunakan itu digunakan secara meluas dan juga aktiviti yang lain. Yang tu hasrat kita, insya-Allah. Okay, sebenarnya saya curious nak tahu, adakah Pusat Sumber Pendektan Zakbar ni akan jadi library digital yang pertama di Kubang Pasu? Atau sebelum ni dah? Ya, kalaulah itu yang dirasakan sebagai satu, kita kata, gift daripada PPD Kubang Pasu yang bekerjasama dengan PPD Kubang Pasu, ya, kita rasa kita akan jadikan pusat sumber ini adalah pusat sumber yang pertama di daerah Kubang Pasu ni yang 100% kita gunakan digital. Bagaimana cara, bagaimana kita nak menjalankan digital ini, kita akan berbincang dengan pihak sekolah, kita akan kaitkan dengan agensi-agensi luar, kita akan mendapatkan bantuan daripada pihak luar dan juga bantuan kepakan dari segi pembangunan juga. Jadi pengetahuan kita akan jadikan pusat sumber yang pertama, kemudian akan menjadi contoh kepada pusat sumber di daerah Kubang Pasu yang lain. Jadi alhamdulillah, tahniah sekiranya sekolah bersetuju dan bersedia dengan hasrat kita. Saya rasa ini adalah satu anugerah yang sangat baik untuk warga sekolah di sini, insya-Allah. Okey, saya akan teruskan soalan. Sila, boleh, tak ada masalah. Pada pandangan tuan, apakah kemudahan dan elemen digital yang paling penting untuk ada dalam sebuah library digital ni? Baik. Sebenarnya kita tak lari daripada kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan, terutamanya dari segi penyediaan talian internet yang laju. Cumanya kita mungkin boleh memperluaskan lagi di kawasan tertentu di sekolah ni yang tidak mendapat liputan, dan kemungkinan kita boleh mendapatkan daripada syarikat telekomunikasi yang lain seperti Celcom, Maxi dan sebagainya di sini. Jadi kita melihat kesediaan pusat sumber di sekolah ini, kita melihat ada potensi yang besar disebabkan oleh kemudahan yang disediakan di sini. Terutamanya kita dapati memang ada PC dan juga laptop yang guna pakai untuk kita beri kemudahan kepada anak-anak. Jadi kita akan meningkatkan, kita akan menaikkan taraf dengan menambah, dan juga kita boleh memohon bantuan daripada agensi-agensi luar. Jadi kepada rakan-rakan kita agensi luar di sana, mungkin dapat bantu sekolah kita bagaimana kita membekalkan peralatan-peralatan seperti PC, laptop, LCD dan TV, mungkin kamera untuk sekolah ini. Jadi kita akan mohonlah daripada semua rakan-rakan agensi kita di luar untuk membantu sekolah ini supaya hasrat untuk jadikan pusat sumber digital ni ada. Walaupun asasnya sudah ada, asasnya dah sedia ada di sini, terutamanya di segi penyediaan syllabus, portal, semuanya dah ada dalam portal Delima. Mungkin wartawan kita pun dah habis buka Delima kan. Okey, di dalam tu ada macam-macam. Jadi macam mana kita nak kongsikan dengan rakan-rakan kita supaya mereka boleh mendapatkan khidmat bantu daripada pusat sumber untuk dia nak meningkatkan kebolehan dalam digital. Mungkin kita akan panggil jurulatih luar, kita panggil penceramah-penceramah luar atau agensi-agensi lain untuk bantu kita dalam bidang dia. Sekarang ni dunia adalah dunia digital. Jadi saya rasa untuk pengetahuan awal tidak ada masalah di kalangan anak-anak kita, rakan-rakan Putri Syamimi, kita tidak ada masalah. Jadi memang dah bersedia, cumanya kita nak memperluaskan lagi, insya-Allah macam tu. Okey. Sebagai soalan terakhir, apakah harapan pihak PPD terhadap PSS sekolah kami setelah ia dibangunkan sebagai sebuah library digital pada masa akan datang? Kita sebagai warga sekolah menengah kebangsaan Tunku Bendahara, kita bangga dengan sekolah kita. Jadi bagaimana kita nak mempromosikan sekolah kita? Dan di samping kita mempromosikan sekolah kita juga terdapat ilmu-ilmu yang banyak untuk membantu kita dalam pembelajaran, untuk membekalkan kita sebagai pelajar cemerlang yang akan bergerak ke pusat pengajian tinggi ke hadapan. Jadi di kawasan kita ini
kita nak jadikan sebagai anak-anak ini celik IT supaya pembelajarannya lebih baik. Harapan PPD Kubang Pasu supaya seruan kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan, kita nak jadikan digital ni sebagai wadah utama disebabkan oleh sekarang ni dunia memegang digital sebagai perkara yang pertama. Baik, apa salahnya kalau kita di pusat sumber ini kita boleh menghubungkan silaturahim kita dengan pelajar-pelajar di London? Melalui digital, kita boleh berbual dengan pelajar-pelajar daripada Australia, daripada negara-negara jiran kita, Thailand, daripada Indonesia, Brunei, Singapura. Dan ini memberi peluang baru kepada anak-anak kita supaya dunia kita ini tidak sempit. Dan dalam masa yang sama, mengikut teras dalam pendidikan digital, teras yang pertama iaitu murid fasih digital. Jadi murid dapat membezakan manakah yang salah, manakah yang betul untuk dipertimbangkan dalam kehidupan mereka. Jadi melalui pusat sumber inilah kita nak jadikan ilmu ini sebagai sempadan kepada anak-anak kita, supaya rakan-rakan kita ni, rakan-rakan guru kita ini dapat membantu mereka supaya memilih jalan yang betul. Kerana kita kena terima, adik-adik kita kena terima bahawa digital ni ada baik ada buruk dia. Jadi macam mana kita nak selesaikan yang buruk ni, bagaimana kita nak hadapi, yang baik ni bagaimana kita nak kongsi. Jadi dengan adanya pusat sumber digital ini, jadi kita dapat memberi impak yang baik kepada pembelajaran anak-anak dan juga kita membina sasiah kita. Sebab kalau kita ikut guru kita sekarang ni, bukan saja guru-guru kita di sekolah adalah guru, tetapi di peringkat luar media sosial tu adalah menjadi guru. Sama ada guru yang baik dan guru yang tidak baik. Jadi kita nak imbangkan perkara ini supaya anak-anak kita ni boleh membezakan mana yang terbaik untuk dia pada masa depan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih atas penerimaan sekolah, kunjungan kami pada hari ini, dan kita memberi masa kepada sekolah untuk membuat persediaan dan sebagainya, dan kita akan bantu 100% daripada PPD Kubang Pasu, juga mungkin daripada JPN SSTP. Kita akan cuba bantu sekolah untuk merealisasikan hasrat kita pada hari ini dan menjadi contoh kepada pusat sumber di sekolah-sekolah hari ini. Jadi itu saja, terima kasih banyak atas jemputan untuk kita buat perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Tuan Anwar dan pihak PPD yang lain kerana sudi meluangkan masa bersama kami. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi, insyaAllah. Semoga hasrat yang ingin diwujudkan dapat diwujudkan. Sekian, terima kasih.